Dalam perbincangan yang paling utama mengenai sosiologi manusia, Ibnu Khaldun menyatakan bahawa keadaan dunia, adat resam dan tamadun tidak pernah kekal statik. Ia sentiasa berputar dan berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain mengikut peredaran zaman dan generasi. Menurut Ibnu Khaldun, punca utama kegagalan ramai sejarawan adalah kerana mereka mengukur keadaan zaman dahulu menggunakan kacamata zaman sekarang. Beliau menegaskan bahawa masyarakat manusia beredar menerusi satu kitaran hayat yang sangat jelas daripada kehidupan desa yang ketat sehinggalah kepada kehidupan kota yang mewah sebelum akhirnya mengalami keruntuhan. Di sinilah Ibnu Khaldun memperkenalkan konsep agung beliau iaitu asabiyah atau semangat kekitaan dan solidariti kumpulan. Ibnu Khaldun menjelaskan bahawa masyarakat asas iaitu masyarakat badui atau desa mempunyai semangat asabiah yang sangat tinggi. Mereka hidup dalam keadaan serba kekurangan, berani dan sentiasa bersatu padu untuk mempertahankan satu sama lain. Kerana kekuatan ikatan sosial inilah, menurut Ibnu Khaldun, masyarakat desa mampu menewaskan empayar yang lemah dan menubuhkan dinasti baru. Namun, apakah yang berlaku apabila mereka memegang tampuk kekuasaan? Ibnu Khaldun menyatakan bahawa jangka hayat sesebuah dinasti atau empayar biasanya tidak bertahan melebihi 3 generasi atau kira-kira 120 tahun. Beliau membahagikan kitaran ini dengan 3 fasa utama. Fasa pertama, generasi pengasas. Ibnu Khaldun menyatakan generasi ini masih mengekalkan sifat kasar, berani dan solidariti masyarakat desa. Mereka hidup bersederhana dan berkongsi kuasa. Fasa kedua, generasi kemuncak. Menurut Ibnu Khaldun, pemerintahan mula memusatkan kuasa kepada diri sendiri. Kehidupan mula dipenuhi dengan kemewahan kota, pembinaan istana yang indah dan kemajuan ilmu serta seni. Semangat asabiyah mula melonggar kerana rakyat mula bergantung kepada perlindungan tentera bayaran. Fasa ketiga, generasi kejatuhan. Ibnu Khaldun menegaskan bahawa pada fasa ini, generasi pemerintah sudah dilahirkan dalam kemewahan total. Mereka hilang keberanian, lupa akan kesusahan nenek moyang mereka dan ikatan asabiyah telah hancur sepenuhnya. Cukai dinaikkan demi menampung perbelanjaan kemewahan istana, menyebabkan ekonomi merosot dan rakyat hilang kepercayaan. Akhirnya, Ibn Khaldun menyimpulkan bahawa empayar yang sudah rapuh ini akan dengan mudah ditumbangkan oleh kumpulan baharu yang mempunyai semangat asabiyah yang lebih kuat. Kitaran ini akan berulang lagi dan lagi, seperti mana berputarnya roda sejarah. Beliau mengambil contoh profesion perguruan dan kehakiman. Ibn Khaldun menyatakan bahawa zaman awal Islam, mengajar Al-Quran dan memegang jawatan hakim bukannya satu mata pencarian atau perniagaan, tetapi satu kewajipan moral dan agama yang digalas oleh golongan bangsawan serta sahabat Nabi. Namun, apabila tamadun berkembang dan menjadi kompleks, Ibn Khaldun memerhatikan bahawa ilmu bertukar menjadi satu kemahiran profesional untuk mencari nafkah. Golongan berkuasa mula menjauhkan diri daripada bidang perguruan, menyebabkan profesion itu akhirnya diserahkan kepada golongan yang lebih rendah dalam strata sosial. Sejarawan yang tidak memahami perubahan resam ini akan tersilap menilai status tokoh-tokoh lampau. Oleh itu, Ibn Khaldun mengajar kita satu iktibar yang penting. Jangan sesekali menganggap tamadun hari ini akan kekal selamanya. Manusia, kuasa dan negeri semuanya tunduk kepada hukum perubahan zaman. Barang siapa yang leka dalam kemewahan dan membiarkan ikatan persaudaraan terurai, maka mereka sedang mempercepatkan detik kejatuhan tamadun mereka sendiri.